saya Zulkarnain bin Aziz. Saya merupakan cucu pada Haji Hashim bin Hitam yang pernah tinggal di rumah ni dulu. Saya dibesarkan di rumah ni. Saya dilahirkan pada tahun 1967 dan sekarang berumur 58 tahun. Pemikiran saya untuk jadikan rumah ni sebagai galeri Haji Hashim Hitam adalah disebabkan ada suatu aktiviti yang dijalankan oleh Pusakaan Negeri, di mana dia menjalankan aktiviti Hari Merdeka, sambutan Hari Merdeka. Jadi dia dapat satu maklumat letakkan pernah dahulu di rumah ni Tengku Abdul Rahman masa tu sebelum jadi Perdana Menteri ada datang ke rumah ni bersama berbincang untuk bersama dengan tuan saya, apa dia panggil datuk saya lah, kalau lain sekali panggil datuk lah dalam bahasa ni, untuk sambut kemerdekaan, untuk nak menyambutkan memohon kemerdekaan, masa tu memohon kemerdekaan sebelum merdeka lagi. Jadi dia jadikan rumah ni di kawasan beranda tu adalah tempat dia berbincang. Saya pun cuma dapat cerita daripada datuk saya lah, Tengku Rahman tu, tapi datuk saya dulu adalah seorang pemimpin UMNO di kawasan Batu Seni. Tak ada seorang pemimpin UMNO lah, sebab tu dia terlibat sama dia masa aktiviti untuk menyambut bentuk kemerdekaan tu di sini. Bila saya dapat cerita daripada Pusakaan ni, dia kata ada sejarah rumah ni yang menyebabkan kita nak buat satu sambutan merdeka pada tahun 2016. Dari segi peranan Tin City, saya boleh katakan ialah satu permulaan kepada projek ni. Tanpa Tin City, saya ingat projek ini tak berjalan langsung, tak ada pergerakan. Jadi kita jumpa dengan Tin City semasa tu. Dari Tin City tu bersama dengan Encik Joe Siddiq, dia yang banyak membantu saya untuk mohon granit, bagi panduan kepada saya. Bermula daripada situlah saya mohon kepada TCT untuk dapatkan grant untuk pemulihan peliharaan rumah warisan ni lah. Bagi rumah ni, kalau ikut saya, memang tak ada nilai dari segi value rumah tu, tapi dari segi sejarah cerita rumah tu. Dari segi turunan Tok Wan saya sendiri dulu merupakan salah seorang pemimpin juga lah kawasan tu. Dia juga. Jadi apa-apa segala perbincangan dilakukan di rumah tu lah. Dia juga lah dulu ada buat perusahaan kain pelikat menamas dulu lah, masa zaman sebelum mereka dulu. Rumah ni asalnya pada pindahan awal adalah pada tahun 1834 dalam old. Okey, mengikut perancangan saya dengan family saya lah, saya bincang dengan semua family lah. Kita nak jadikan rumah ni sebagai satu rumah warisan yang mana kita akan mengekalkan kita punya sejarah keturunan dari mana asalnya keluarga saya. Sebab saya ada satu family tree, 5 keturunan dah lah. Mana great grandfather dulu dia datang daripada Baghdad. Dulu dia pedagang-pedagang kan, dia singgah di Aceh, dan dia datang ke sebelah sini lah. Sebab ke sini, kawasan ni adalah Ngalan Tambang sini, satu tempat kapal pedagang lah dulu sebelum Kedah kan. Kedah lama dulu kan ada tempat pedagang-pedagang. Jadi dia lalu ke sini lah. Bila ada sejarah tu, saya nak kekalkan dari mana asalnya keturunan keluarga saya for the next generation saya lah. Kepada anak-anak saya dan dia punya anak dia lah. Untuk kita punya perancangan sebagai satu pusat macam komersial lah. Sebagai galeri, kita ada mungkin nak buat barang-barang tradisional, kuih-kuih tradisional, bahan makanan tempatan. Dan satu cadangan kalau kita nak masukkan sebagai pusat pelancongan dalam jadual pelancongan negeri Pulau Pinang untuk penduduk tempatan dan juga untuk peringkat negara dan juga peringkat antarabangsa lah.